Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat kita jumpa lagi di kebun. Di kebun pada video yang baru ni saya nak kongsilah tentang tuaian serai untuk kali pertama selepas 5 bulan saya semai, dan saya beranggapan ada yang dah boleh tuai 5 bulan sahaja. So saya akan pilih 3 rumpun. Saya akan carilah 3 rumpun. Saya dah galilah. Saya dah pilih 3 Ini satu, ni satu, dan ni satu rumpun. So ada 3 rumpun. Jom kita sisip ataupun asingkanlah. Saya nak cari yang besar, dan yang kecil tu saya akan semai semula lah. Alhamdulillah, itulah dia hasilnya. Hampir juga 3 kilo. Untuk 4 rumpun saya ada tambah lagi 1 rumpun. So 5 bulan sebenarnya sudah sesuai jugalah untuk dituai. Ini dia yang belum sempat dituai atau belum dapat permintaan lagi. Saya biarkan dululah. Kalau ada, saya akan tuai. Anggaran kesemuanya sekitar 30 hingga 50 rumpun yang hampir dan juga sudah sesuai dituai. So ni satu sudut. Daripada satu sudut ni saya bergerak ke sini lah. Ada lot kawan sebenarnya arwah dah meninggal beberapa tahun yang lepas. So dia tak sempat untuk teruskan tanaman di sini. So ini dia yang sedang disemai ataupun diletakkan di atas tanah dengan lingkaran tayar. Yang ni pun saya ingat dalam tak sampai sebulan. Tak sampai sebulan ni. Ni saya buat serentak ataupun saya buat secara berperingkat. Yang ni semua ni masih muda lagi. Alhamdulillah, memang ada yang akan mati satu atau dua. Tapi saya akan gantikan yang baru lah. Ini sama ni. Ini nampak dia ada. Ni yang ni kurang sikit elok. Tu biasalah, saya akan gantikan yang baru. Pembesaran dia tak serentak dia punya pembesaran dia ada yang terbantut, ada yang tak sesuai. Di peringkat awal ni memang paling penting sekali adalah rumput yang dijadikan sebagai persaingan dia. Kena jagalah sekurang-kurangnya 2 bulan 2 hingga 3 bulan memang kena jaga rumput keliling dia. Macam ni dah kena buang dah ni sepatutnya. Dan sepatutnya kat sini saya dah boleh semai, dah boleh bajakan lagi. Sepatutnya 2 hingga 3 minggu saya buat sekali lagi baja supaya dia pembesarannya begitu baik Saya gunakan baju kompos. Kalau ni mungkin mati ni. Nanti kalau saya bagi peluang dah 2 minggu, kalau tak nampak tunas je, saya akan buang lah. Ni serentak ni. Ni semua serentak ni tidak besar Itu yang saya katakan tadi, pembesaran je tidak sama. Ni hidup tapi dia kecil. Kecil saiz dia. Saiz kecil. So tapi hidup lagi tu. Masih banyak lagi ruang Ini tayar ni baru saya letak ni 3 biji. Saya jauhkan sikit daripada tempat bakar. Ni dulu andai-andai punya sarang ni. Saya rasa dah tak ada lah macam ni. Saya bakar pun banyak bulan jugalah. Ni pun banyak lagi ruang ni. Ini kalau saya rasa dalam
Sini saja sekurang-kurangnya boleh muat lagi dalam 10. Okey, ni load kawan juga. Dia rasa mungkin tak dapat teruskan. So saya tengah buat sikit demi sikit lah untuk buat pembersihan. Dan saya dah gali lubang lah. Dah start ni. Cabaran kat sini, tanah dia sangat kering. Sangat kering. So saya tak tahulah dia punya pembesaran nanti. So saya rasa saya nak cuba. Ni ada berapa lubang? 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11 dan 10 ataupun 11 lubang. Saya cuba semai dulu. Sebab yang dekat sini ni kena bersih lah. Tadi saya tengah mesin. Ni yang dapat saya buat cabaran dalam mesin lalang ni selalu tersangkut dia punya daun lalang dia tu. So insyaAllah saya akan cuba bersihkan secara berperingkat. Ni nanti saya dah letak ni kan, saya akan buat ni ikut sampai ke tepi sana. Okey, ini penantian yang ditunggu-tunggu dah berputih, dah start berputih dah start berputih lah. InsyaAllah lah dapatlah rasa lagi durian D24. Ini pandangan daripada bawah. So boleh nampak lagi yang atas tu terlalu kecil kalau jadi berputik. Tu pun ada tu. Dekat situ. Dekat situ mungkin zoom. Tu dia. Tu dia ada adalah insyaAllah lah. Tapi nampak gayanya mungkin kurang daripada musim yang lepas. Mungkin kurang sikit lah. Okey, itu sajalah perkongsian untuk video pada kali ini. Mudah-mudahan perkongsian yang ringkas ini memberikan manfaat dan pengajaran untuk kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.